Okey, nombor satu, bertegur sapa adalah tempat kosong yang dituntut dalam Islam. Okey. Soalan ni dia nak kita pilih ejaan amalan yang betul. Okey, bertegur sapa adalah amalan yang dituntut dalam Islam. So dekat mana? Yang mana satu? Alif ba jim dal tu yang mana satu ejaan amalan yang betul? Jawapannya ialah ba. Okey, satunya sebab amalan ni, kenapa kita guna huruf ain adalah amal tu sendiri adalah perkataan yang berasal daripada bahasa Arab. So dikekalkan ejaan asalnya. Okey, ain, mim dan lam. Kemudian kita tambah huruf nun dekat belakang untuk imbuhan akhiran. Okey, sebab amal, amalan. Kita nak sebut amalan tu, kita tak perlu tambah lam alif nun. Kita tambah nun sahaja. Amal, kekalkan ejaan bahasa Arabnya, kemudian tambah nun sahaja untuk jadikan perkataan itu menjadi sebutan amalan. Okey?